Panggil semua, tolong angkat. Okay, finally barang yang kita tunggu susah nak dapat. Lepas tu macam-macam hal, nak kena pergi Dallas sekali, kita kena ambil kat KL. Dia tak boleh nak hantar sebabnya CNY biasalah kan, courier tak boleh lah, apalah, itulah, inilah, datang akan sampai sebelum puasa lah. Okay, barang nak sampai. Jadi kita tengok apa barang dia. Ini kita punya trademark sebenarnya, sangat-sangat penting. Naik kita barulah barang ni. Okay, jom kita unboxing bonet dia. Buka bonet. Ini dia. Tengok berapa banyak kita dah tempah khas untuk roti john Kedah. Tengok berapa banyak. Ini kat sini. Dekat dalam ada lagi ke? Dekat dalam pun ada lagi. Tolongkan ni banyak ni. Kita ada lebih kurang 15,000 keping untuk memenuhi pelanggan kita, trademark kita. Kalau tak dapat tahun ni, tak jadi kita punya bazar. Kita kena masukkan sebanyak boleh. Oh, tapi ni banyak tebal-tebal. Tengok, ni kita zoom sikit. Ni trademark kita, nampak? Trademark kita Kedai Hatta. Satu roti john korang akan dapat satu plastik ni, trademark kita. Setiap tahun memang ada. Tahun ni je, Allah, tak tahu lah nak cakap macam mana. Ingat roti john Kedai Hatta, pastikan original dengan kita punya cetakan ni. Okey. Rindu mak ayah kau ingat Kedai Hatta, okey? Ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.